Ingatkah lagi kamu kisah seorang gadis dari Sabah yang sanggup panjat pokok tinggi semata-mata mau ambil exam online? Atau ada yang lupa ini kan? Sini, aku kasih tahu. Nama dia Viviona Musibin dari Pita Sabah. Masa PKP dulu, semua pelajar perlu ambil exam online. Tapi internet di kampungnya sangat lemah. Namun dia tidak jadikan itu alasan. Dengan semangat luar biasa, dia panjat pokok tinggi, bawa laptop, duduk di dahan dan berjuang menjawab exam walaupun hujan dan nyamuk menyerang. Tindakan itu telah menarik perhatian seluruh Malaysia. Tapi kisahnya ini tidak berhenti di situ. Viviona menamatkan pengajian dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah dan kini sedang menuntut perubatan di MSU Shah Alam. Apa yang menariknya, walaupun dia menimba ilmu jauh dari kampung, hatinya tetap Sabahan. Viviona berkongsi bahawa berhasrat kembali berkhidmat di negeri kelahirannya apabila Hospital UMS siap dan beroperasi. Kisah Viviona bukan sekadar tentang seorang gadis yang panjat pokok, tapi dia buktikan bahawa asal-usul bukan penghalang untuk berjaya. Apa pula kisah struggle kamu orang semua masa belajar dulu-dulu? Cuba dulu komen.